Polis Adam tengah soal siasat Warden Fizi untuk mendapatkan maklumat berkenaan kes pembunuhan Isyad. Encik tahu tak pihak forensik jumpa kesan melecur pada bangsa? Saya tak pasti. Ada ramai pelajar dalam asrama kami. Mustahil untuk saya tahu pasal semua hal diorang ni. 50 kesan lecur. Ada ramai pelajar yang dengar mangsa menjerit. Daripada siapa yang saya siasat, apa je pelajar lain yang report tentang kes ni sebelum ni? Kecuaian juga adalah satu kesalahan, Cik Fizi. Polis Adam soal siasat Ayed dan Nopal. Berdasarkan report forensik berkenaan status badan mangsa, hari kejadian adalah 5 hari lepas. Kamu berada di asrama pada waktu itu, betul? Betul tu Encik. Mana ada Encik? Waktu tu saya balik tolong jaga mak saya. Pelajar lain dengar tau mangsa menjerit. Kamu boleh jelaskan tak? Kami just nak tanya pasal Dato' Ayed. Sebab kita orang rasa si Isyad tu lah yang curi. Oh, waktu tu si Syab pergi curi laptop aku. So, kita orang paksa lah. Dia cakap mamat tu kau tipu. Kesan lecur berulang dijumpai pada badan mangsa. Itu bukan kemalangan. Kita orang tak ada niat pun nak buat sampai macam ni. Salah mamat tu lah dia yang cari pasal. Jadi apa yang sebenarnya berlaku? Ayed gelabah cari laptop. Laptop aku hilang doh. Kerja animation dah lah kena hantar minggu ni. Siapa last masuk bilik ni? Isyad, aku nampak dia masuk ambil charger dia. Jom lah Nopal. Ayed dan Nopal berdepan dengan Isyad. Mana laptop aku siap? Kau ambil ke? Mana ada? Saya baru balik kelas. Polis Adam mempersoalkan Ayed dan Nopal. Kau buat apa je bila jumpa mangsa? Kita orang asalnya tak buat apa-apa pun. Tapi Isyad tu, kita orang tanya, dia elak. Tu yang kita orang terus. Paksa dia cakap kita orang belasah lah dia sampai dia mengaku. Lepas tu, korang buat apa je? Nopal dengan Ayed jumpa bomoh Melayu Isyad. Korang datang ni ada hajat ke? Tok, kita nak minta tolong Tok carikan barang kawan kita orang yang hilang ni. Barang apa tu? Laptop aku. Boleh. Atuk boleh tolong. Bomoh Isyad keluarkan bobola kaca. Lepas tu dia buat sihir dekat bobola magic itu. Lepas tu asap pusing-pusing dekat bobola itu. Tiba-tiba Berdasarkan ilmu tu dan berdasarkan kebolehan aku, inilah dia pencuri laptop kau. Aku dah agak budak ni mesti nak curi laptop aku. Weh Yid, kita kena cepat ni. Nanti dia nak balik rumah tu. Jom lah. Polis Adam tanya soalan dekat Warden Fizi. Kenapa si mangsa nak balik? Setahu saya, dia nak jumpa family dia. Selebihnya, saya tak tahu lah. Habis tu, berapa ramai lagi masih berada kat asrama ni? Rasanya ramai lagi tak balik. Si Ayed dan Nopal ni tak balik lagi ke waktu tu? Ayed dan Nopal serbu Isyad. Kemudian Isyad terjatuh. Ayed dan Nopal terus tahan Isyad daripada lari. Kenapa ni korang ni? Mana laptop aku ha? Kau cakap sekarang. Aku dah kata aku tak tahu. Oh main kau Kau ingat aku bodoh ke? Nopal pergi ambil setrika aku tu. Kita ajar budak ni. Nopal pergi ambil setrika dan kemudian Ayed dengan Nopal terus setrika badan Isyad berulang-ulang kali. Tangan panas. Kena sangat curi laptop aku. Kau rasa sekarang? Rasa? Panas tak? Panas? Ini yang kena kan? Kau rasa sakit tak? Sakit tak Mat? Lepaskan aku. Mangsa mengalami kira-kira 50 kesan lecur di serata bahagian badan. Luka tersebut terdiri daripada melecur tahap pertama, kedua dan ketiga. Sebahagian besar luka disebabkan tekapan setrika wak panas yang ditekap berulang kali pada badan mangsa. Luka melecur diliputi bahagian dada, belakang, tangan, kaki dan juga bahagian badan yang lain. Nopal menangis sebab menyesal. Korang tak fikir ke apa yang jadi sebelum korang buat benda ni kat dia?
Aku tak sangka pula apa yang kita orang buat ni sampai mendatangkan maut. Kita orang minta maaf. Ayet dengan Nopal di dalam mahkamah berdiri sambil mendengar hakim membaca kesalahan mereka. Dua suspek yang bernama Ayet dan Nopal telah ditahan dan dibawa ke mahkamah bagi tindakan selanjutnya.